Kalau orang tanya aku, apa benda paling menakutkan yang pernah aku alami sepanjang hidup, aku tak akan jawab hantu pocong, tak akan jawab langsuir dan jauh sekali tak akan jawab X yang tiba-tiba muncul masa kau dah move on 2 tahun. Tidak. Benda paling menakutkan dalam hidup aku ialah satu lift lama di sebuah bangunan apartmen usang yang terletak di tengah bandar Kuala Lumpur. Nama bangunan itu Residensi Seri Mawar, walaupun langsung tak ada rupa seri dan bunga mawar pun mungkin akan mati kalau ditanam dekat situ. Bangunan tu tinggi, gelap dan dari luar nampak macam tempat sesuai untuk filem seram bajet rendah. Dindingnya kelabu kusam, cat mengelupas macam kulit sunburn, tingkap separuh pecah dan lampu koridor berkelip-kelip macam tengah cuba hantar mesej Morse kepada alam lain. Kalau lalu depan bangunan tu waktu malam, automatik kawalan percepat langkah, walaupun kau sebenarnya tak ada apa-apa urusan pun. Aku pindah ke situ sebab sewa murah. Itu saja alasan utama. Masa tu aku baru dapat kerja sebagai editor video di sebuah syarikat produksi kecil. Gaji cukup makan, cukup bayar bil dan cukup untuk beli kopi ais tiap-tiap pagi supaya tak pengsan dalam trafik. Jadi bila jumpa iklan apartmen studio dekat Seri Mawar dengan harga jauh lebih murah daripada tempat lain, aku terus setuju. Tak kisahlah bangunan tu nampak macam markas penjahat drama TV3, asalkan ada tempat tidur dan tandas yang flush berfungsi. Ejen rumah cuma senyum pelik masa aku tanda tangan kontrak. Dia kata, kalau dengar bunyi pelik waktu malam, jangan panik. Aku gelak je. Aku ingat dia bergurau. Rupanya dia tak bergurau langsung. Hari pertama aku masuk, suasana bangunan tu memang buat aku rasa tak sedap hati. Lobi dia kecil, berbau lembab dengan kaunter keselamatan yang kosong walaupun ada kerusi. Macam guard pernah wujud tapi hilang entah ke mana. Yang paling menyeramkan ialah lift utama. Pintu besi lama dengan kesan karat, panel butang yang sebahagian dah tercabut dan skrin tingkat yang masih guna nombor merah menyala macam tahun 90-an. Ada satu nota kecil ditampal sebelah lift, tulis dengan marker hitam, jika lift berhenti di tingkat 13, jangan keluar. Aku berdiri depan nota tu lama juga. Lepas tu aku gelak sendiri. Siapalah buat prank bodoh macam ni? Masalahnya, bangunan tu cuma ada 12 tingkat. Aku tinggal di tingkat 9. Hari pertama, aku naik lift dengan 2 kotak barang dan 1 beg pakaian. Masa pintu tertutup, lift bergerak perlahan macam malas hidup. Bunyi dia pula macam orang tua mengeluh. Tingkat 2, 4, 6. Tiba-tiba lampu dalam lift berkelip. Aku tekan butang 9 beberapa kali, tak ada respons. Lift berhenti di tingkat 8. Pintu terbuka perlahan. Koridor gelap, tak ada orang. Aku tunggu beberapa saat, pintu tertutup semula. Lift bergerak. Aku fikir mungkin sistem lama, tak perlu dramatik sangat. Malam pertama, semuanya normal. Sampai pukul 2.13 pagi. Aku terjaga sebab dengar bunyi dentingan lift. Ting! Bunyi yang jelas walaupun unit aku jauh sedikit dari lift. Mula-mula aku tak layan. Aku tarik selimut. Tapi lepas tu datang lagi. Ting! 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 Berulang-ulang setiap 2 minit. Aku bangun dengan marah. Dalam hati dah menyumpah jiran manalah balik malam-malam macam nak buat konsert lift. Aku buka pintu rumah, keluar ke koridor. Sunyi. Lampu malap. Dan di hujung sana, pintu lift terbuka. Tak ada orang. Aku tunggu. Pintu tertutup. 5 saat kemudian, bunyi motor bergerak. Lepas tu berhenti semula. Di tingkat aku. Ting! Pintu terbuka lagi. Kosong. Aku berdiri kaku. Kalau masa tu ada medal untuk orang paling degil, aku memang menang. Sebab bukannya masuk rubah balik, aku jalan pula ke arah lift tu. Konon-kononnya nak tengok sendiri apa masalah dia. Sampai depan pintu, aku nampak panel dalam lift. Panel butang tingkat 1 sampai 12 dan satu lagi butang kecil di bawah sekali. 13. Aku beku. Aku yakin 100% tadi siang tak ada butang tu. Aku tekan mata aku sendiri, fikir mungkin mengantuk. Tapi butang tu masih ada. Bulat kecil, warna merah pudar. Masa aku tengah pandang, lampu butang 13 menyala sendiri. Pintu lift tertutup. Aku undur 3 langkah. Jantung dah jadi DJ remix.
lift bergerak ke atas. Padahal tingkat aku dah 9. Paparan angka bertukar. 10, 11, 12. Lepas tu sepatutnya berhenti. Tapi ia sambung. 13. Seluruh bangunan jadi sunyi. Aku tak tahu kenapa, tapi masa angka 13 muncul, suhu koridor jatuh mendadak, lampu berkelip laju dan dari dalam lift, aku dengar orang tertawa perlahan. Bukan tertawa seronok, tertawa macam seseorang yang dah tunggu lama. Aku lari masuk rumah sambil baca semua doa yang aku ingat, campur lirik lagu sekolah rendah sebab panik sangat. Aku kunci pintu, tutup semua lampu, selimut kepala macam budak 5 tahun. Dalam kepala, aku cuba logikkan semua benda. Mungkin halusinasi, mungkin mimpi separa sedar, mungkin aku terlebih minum kopi. Tapi kemudian, aku dengar sesuatu berhenti tepat di depan pintu rumah aku. Ting! Aku tahan nafas. Senyap. Lepas tu, satu ketukan. Tok. 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 Perlahan. Aku tak bergerak. Kemudian suara perempuan berbisik dari luar. Encik, ini tingkat 13. Aku hampir tercampak dari katil. Suara dia serak, perlahan, macam bercakap sambil senyum. Aku diam. Dia ketuk lagi. Encik, tolong tekan butang bawah. Aku tarik selimut sampai muka. Dalam kepala aku dah fikir macam-macam. Mungkin kalau aku buka pintu, aku nampak nenek tua terbalik. Kalau tak buka, mungkin dia masuk ikut lubang kunci. Semua kemungkinan buruk beratur. 5 minit berlalu. Kemudian, bunyi lift bergerak turun. Sunyi semula. Aku tak tidur sampai subuh. Esoknya, aku turun ke lobi dengan muka macam mayat hidup. Masa tu aku nampak seorang pakcik penyeliaan tengah mop lantai. Aku tanya pasal lift. Dia berhenti, pandang aku lama. Lama sangat sampai aku rasa dia tengah menilai sama ada aku ni cukup kuat untuk dengar jawapan. Akhirnya dia cakap, kalau lift tu berhenti dekat tingkat 13, jangan sekali-kali masuk. Aku kata bangunan ni mana ada tingkat 13? Pakcik tu senyum hambar. Memang tak ada, tapi dia tetap berhenti dekat sana. Aku rasa nak pindah terus hari tu juga. Tapi kontrak sewa setahun. Dan aku bodoh. Malam berikutnya, aku cuba elak lift, guna tangga. Penat tapi selamat. Sampai satu malam, hujan lebat, blackout sekejap. Dan aku balik kerja lambat. Tangga keselamatan dikunci sebab ada kerja pembaikan. Satu-satunya jalan naik, lift. Aku berdiri depan pintu besi itu dengan beg laptop di tangan dan rasa macam nak menangis. Pintu lift terbuka sendiri. Kosong. Aku tarik nafas panjang. Masuk. Tekan tingkat 9. Pintu tertutup. Lift naik. 1, 2, 3. Normal. 4, 5. Aku mula lega. 6. Lampu berkelip. 7. Bunyi statik. 8. Lift berhenti. Pintu tak buka. Paparan angka padam. Gelap. Aku tekan semua butang macam orang kerasukan. Tiba-tiba, lampu merah menyala semula. Satu angka muncul perlahan-lahan. 13. Dan dari speaker kecil atas kepala aku, suara perempuan yang sama berbisik. Selamat datang. Saat itulah aku sedar, aku dah terlambat. Dan pintu lift mula terbuka ke sesuatu yang langsung tak sepatutnya wujud dalam bangunan itu. Pintu lift terbuka perlahan-lahan dengan bunyi geseran besi yang panjang macam seseorang tengah tarik kuku atas papan hitam. Aku berdiri dalam lift tu dengan kaki menggigil, tangan sejuk dan otak aku tengah cuba menafikan realiti macam internet slow loading. Dalam kepala aku cuma satu benda berulang-ulang. Ini tak logik. Ini tak mungkin. Ini mesti prank. Tapi masalahnya kalau prank, siapa punya bajet nak bina satu tingkat rahsia dalam bangunan buruk macam ni? Dan bila pintu terbuka habis, apa yang ada di depan aku buat segala teori logik aku terus mati di tempat kejadian. Di depan aku bukan koridor apartmen, bukan dinding simen lusuh macam tingkat lain. Sebaliknya, ia sebuah ruang lobi besar yang mewah tapi rosak. Bayangkan hotel 5 bintang yang ditinggalkan selama 100 tahun.
Lantai marmar hitam berkilat tapi retak. Chandelier tergantung sengit dengan beberapa kristal pecah. Sofa baldu merah lusuh tersusun kemas walaupun dilitupi debu tebal. Dinding penuh cermin tinggi yang semuanya memantulkan imej lift, tapi bukan lift aku sorang. Dalam pantulan, ada orang lain berdiri belakang aku. Aku terus berpusing. Tak ada sesiapa. Pusing balik ke cermin, orang tu masih ada. Seorang perempuan berbaju seragam resepsionis lama, rambut sanggul kemas, kulit terlalu pucat, bibir merah menyala. Dia senyum sambil tunduk sedikit macam menyambut tetamu. Aku pula hampir pingsan. "Selamat datang ke tingkat 13, Encik Amir," katanya. Aku terus pandang dada sendiri. Tag nama kerja aku memang tulis Amir. Macam mana kau tahu nama aku?" Aku tanya. Suara dah macam ayam tersepit. Dia tak jawab. Senyum je. Itu yang paling seram. Orang yang senyum tanpa sebab ni memang bahaya. Lagi-lagi kalau dia muncul dekat tingkat tak wujud. "Check in atau check out?" dia tanya. "Check pergi balik?" Dia masih senyum. Aku cuba tekan butang tutup lift, tak berfungsi. Aku cuba pijak lantai sambil doa apa yang patut, tak jadi apa-apa. Resepsionis tu angkat tangan, tunjuk ke satu buku besar atas kaunter. "Semua penghuni baru wajib daftar." "Kalau saya tak nak?" "Kalau tak nak, encik boleh tinggal selama-lamanya." Ayat dia lembut je, tapi maksud dia macam pisau. Aku tengok kiri kanan, tak ada jalan lain. Ruang lobi tu panjang. Ada satu lorong gelap ke arah kanan dan tangga melingkar ke atas, walaupun ini dah sepatutnya tingkat paling atas. Fikiran aku dah serabut macam kabel charger lama. Tapi aku pilih untuk ikut je, sebab kalau lawan, aku tak tahu rules tempat ni. Kalau filem seram, watak yang degil biasanya mati dulu. Aku jalan ke kaunter. Buku tu tebal, kulit hitam, penuh nama tulisan hantam. Ada tarikh dari tahun 1978 sampai sekarang. Aku selak satu muka surat dan nampak nama-nama dengan status di sebelah. Ada tulis checked out, ada extended stay, dan ada beberapa yang ditulis merah, permanent residence. Aku tak sedap hati. "Sign sini," kata resepsionis tu sambil helo fountain pen. Aku tengok hujung pen tu, basah merah. Aku terus letak balik. "Saya tak sign dengan darah." Dia kecawa kecil sambil ketawa. "Bukan semua benda merah itu darah." Aku jeling dia. "Kalau sos cili pun saya tak nak." Dia buat muka kecewa macam aku tolak promosi bundle. Tiba-tiba dari lorong kanan, aku dengar bunyi roda bagasi diseret atas lantai. Perlahan, seret, seret, seret. Aku toleh. Seorang lelaki tua muncul, pakai suit lusuh, topi fedora, muka cengkung macam tak cukup makan sejak zaman darurat. Dia tarik sebuah bagasi besar yang tinggalkan kesan hitam atas lantai. Bila dia lalu sebelah aku, dia bisik tanpa pandang, "Jangan makan apa-apa." Aku nak tanya lagi, tapi dia terus hilang masuk satu pintu kayu di hujung lorong tu. Resepsionis tu pura-pura tak nampak. Aku buat keputusan pantas. Tak sign, tak makan, tak tinggal. Aku lari. Ya, terus lari ke arah lorong yang lelaki tua tadi datang. Resepsionis tu jerit. Suara dia bertukar kasar macam radio rosak. "Penghuni baru tak boleh keluar tanpa kebenaran." Aku tak toleh. Lorong tu panjang gila, lebih panjang daripada logik seni bangunan. Dinding kiri kanan penuh pintu bilik hotel. Setiap satu ada nombor emas, 1301, 1302, 1303, dan setiap pintu ada bunyi. Dari 1301, orang menangis. 1302, orang ketawa. 1303, bunyi orang menggaru dari dalam. Aku pecut lagi laju. Sampai hujung lorong, ada satu lift lain, lebih moden, lebih bersih. Pintu terbuka sedikit. Dalam tu ada cahaya biasa, macam lift dunia nyata. Aku terus masuk. Sebaik pintu hampir tertutup, satu tangan putih pucat menyelit dari celah pintu. Resepsionis tu, mata dia hitam penuh, tak ada putih langsung. Encik Amir belum daftar. Aku jerit sambil tekan semua butang. Tiba-tiba satu suara lain bergema dari belakang dia. "Biarkan dia." Resepsionis tu kagu.
Lelaki tua tadi berdiri di lorong, pegang sesuatu dalam tangan. Kad akses emas. Dia campak ke arah aku. Aku tangkap. Tulis atas kad tu, staff only. Tekan B, dia jerit. Dalam panel lift memang ada butang B yang tadi aku tak nampak. Aku tekan. Pintu tertutup rapat. Lift bergerak turun dengan laju sampai perut aku rasa tertinggal dekat tingkat atas. Lampu berkelip, bunyi jeritan bergema dari dinding dan skrin angka berubah liar. 13, 9, 27, -1, 13 lagi. Macam sistem dia sendiri dah hilang akal. Tiba-tiba, lift berhenti mendadah. Pintu terbuka. Aku keluar dan terus terduduk. Aku berada semula di lobi bangunan Seri Mawar. Sunyi, normal, lampu neon kusam, kaunter kosong. Macam tak ada apa-apa berlaku. Aku terus keluar dari lift sambil tercungap-cungap. Pengawal keselamatan yang aku tak pernah nampak sebelum ni tiba-tiba muncul dari bilik belakang. Lelaki kurus berkacamata tebal. Dia tengok aku macam orang dah biasa. "Awak naik ke sana?" Aku anggup perlahan. Dia tarik nafas. Ramai tak balik. Aku tunjuk kad emas dalam tangan. "Ini apa?" Muka dia terus pucat. "Mana awak dapat ni?" Seorang lelaki tua bagi." Dia pegang kad tu macam pegang bahan terlarang. "Ini kad milik pengurus tingkat 13. Aku rasa pekak kering. "Siapa dia?" Pengawal tu pandang lift lama tu sebelum jawab. "Dia mati tahun 1986 dalam kebakaran hotel yang pernah berdiri atas tapak bangunan ni." Aku rasa jantung aku skip 3 beat. "Hotel?" Dia angguk. "Sebelum jadi apartmen, tempat ni dulu Hotel Mawar Indah. Ada 13 tingkat. Tingkat terakhir untuk tetamu VIP. Masa kebakaran, seluruh hotel musnah kecuali tingkat 13. Polis tak pernah jumpa bilik tu. Macam hilang dari pelan bangunan." Aku telanai liu. "Dan resepsionis?" Dia diam lama. Kemudian jawab perlahan. "Dia orang pertama yang mati malam tu." Aku pandang lift. Butang angka atas pintu menyala sendiri. 13. Kemudian padam. Aku fikir itu penamat. Rupanya tidak. Sebab bila aku masuk rumah malam tu, atas meja dapur aku ada dulai makanan perak tertutup kemas. Di bawahnya ada nota tulisan hantam. "Terima kasih kerana hadir. Jamuan makan malam esok pukul 11.59 malam. Kehadiran wajib." Dan bila aku buka penutup dulai itu, ada sepotong kek coklat, masih hangat, dengan lilin bernombor 13 menyala sendiri di tengah-tengah, dan tertulis atas icing merah, "Selamat menjadi penghuni baru." Aku berdiri depan meja dapur macam orang baru kena saman RM300 sebab parking salah, memandang kek coklat tu dengan penuh rasa curiga. Kalau kau pernah nampak makanan yang muncul sendiri dalam rumah kau tanpa kau order, kau akan faham kenapa aku tak terus makan walaupun nampak sedap gila. Kek tu lembut, coklat dia berkilat, siap ada wap halus naik macam baru keluar oven. Bau dia pun wangi, campuran koko pekat dan sesuatu yang pelik, macam vanila bercampur bau bunga kubu. Lilin nombor 13 di atas kek tu masih menyala walaupun kipas siling tengah pusing tahap maksimum. Dan icing merah yang tulis "Selamat menjadi penghuni baru" tu pula terlalu kemas, terlalu sempurna, sampai aku syak siapa pun yang buat kek ni mungkin ada diploma pastry dari neraka. Aku ambil sudu, bukan untuk makan, tapi untuk cocok. Bila aku sentuh je icing tu, lilin terus padam sendiri. Serta merta seluruh rumah jadi gelap. Blackout. Aku terdiam. Dalam gelap, aku dengar bunyi sesuatu bernafas dekat belakang telinga aku. Nafas panjang, perlahan, macam orang puas hati. Aku terus hayun sudu ke belakang macam pendekar mabuk. Tak kena apa-apa. Lampu menyala balik. Rumah kosong. Kek masih ada, tapi tulisan atas icing dah berubah. "Jangan kurang hajar." Aku campak sudu. Aku terus capai plastik sampah, bungkus kek tu macam barang bukti jenayah dan bawa keluar ke tong sampah bawah. Masa aku nak buang, plastik tu terasa berat, sangat berat, macam aku pegang batu.
Aku buka sikit untuk tengok. Kek dah bertukar jadi buku daftar hitam dari tingkat 13. Aku tutup balik dan menjerit macam penyanyi rock putus cinta. Aku tak buang. Aku lari naik rumah dengan buku tu sekali, sebab kalau tinggal bawah, confirm esok muncul balik atas katil. Dunia aku dah sampai tahap macam ni. Dalam rumah, aku letak buku tu atas meja dan buat satu keputusan yang sangat bodoh tapi penting. Aku nak buka dan baca. Sebab dalam cerita seram, orang yang tak cari jawapan akan mati keliru. Orang yang cari jawapan pun kadang-kadang mati juga, tapi sekurang-kurangnya mati berilmu. Aku buka perlahan-lahan. Halaman pertama, kosong. Halaman kedua ada tulisan tangan merah. Jamuan tengah malam adalah tradisi untuk penghuni baru. Jika gagal hadir, nama akan ditulis kekal. Aku selak lagi. Setiap muka surat ada senarai nama dan tarikh. Ada yang datang berpuluh tahun dulu. Ada catatan ringkas di sebelah. Menolak jemputan, hilang. Melarikan diri, dijumpai di ruang lift. Makan pencuci mulut, tidak dikenali. Aku tutup buku. Aku rasa tak perlu tahu lebih. Tapi ada satu kertas jatuh keluar. Kad jemputan, hitam, berbau asap. Jamuan tengah malam, Dewan Mawar, pakaian rasmi, 11.59 malam. Pakaian rasmi. Aku tengok wardrobe aku. T-shirt konsert lama, seluar trek, hoodie lusuh. Kalau ini rasmi, maka aku akan ke majlis hantu dalam pakaian seperti orang nak beli roti canai. Malam tu aku tak tidur. Aku duduk dengan kopi 3 cawan, buku daftar dan YouTube pasang surah kuat-kuat. Tepat 11.47 malam, pintu rumah diketuk. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku tak buka. Kemudian suara dari luar. Sir, your carriage awaits. Bahasa Inggeris pula kali ni. Aku intai lubang pintu. Seorang bellboy berdiri di luar. Uniform hotel lama, topi merah, muka pucat macam bedak berlebihan. Dia pegang dulai dengan satu taksido hitam di atasnya. Aku buka pintu sikit. Aku tak tempah ni. Dia senyum lebar. Complimentary. Tak nak. Mandatory. Dia hulur taksido tu ke arah aku. Aku pegang juga, sebab kalau tak, dia mungkin paksa. Sebaik aku ambil, dia hilang. Hilang macam edit cut video. Aku tutup pintu dan cek taksido tu. Muat elok macam tailor ambil ukuran masa aku tidur. Aku tak tahu nak rasa bangga atau takut. 11.58 malam, lift berbunyi. Aku tarik nafas. Pakai taksido. Masuk lift. Sendiri. Panel terus menyala angka 13. Aku tak tekan apa-apa. Lift naik. Kali ini lebih lancar. Tak berkelip, tak berosak. Macam dia gembira aku datang. Pintu terbuka. Aku melangkah keluar ke satu dewan besar penuh meja makan mewah. Lampu chandelier menyala terang. Muzik orkestra lama bermain perlahan. Dinding dihias bunga mawar hitam. Dan seluruh dewan dipenuhi tetamu. Semua berpakaian formal. Semua tersenyum. Semua bukan manusia. Ada yang muka separuh hangus. Ada yang leher sengit 90 darjah. Ada yang kulit melepuh. Ada yang langsung tak ada mata. Tapi semua duduk sopan, makan, berbual macam ini dinner korporat. Dan aku rasa ini lebih teratur daripada majlis kahwin sepupu aku. Resepsionis tu muncul di depan. Kali ini pakai gaun merah gelap. "Selamat datang, Encik Amir." Aku cuba senyum. Keluar macam orang sembelit. Dia bawa aku ke meja utama. Di hujung meja duduk lelaki tua yang pernah tolong aku, pengerus tingkat 13. Dia angkat gelas ke arah aku. "Bagus, kau datang." Aku duduk sebelah dia. Kalau saya tak datang, dia hirup minuman hitam dalam gelas. "Kau akan dijemput secara paksa. Itu lagi tak best." Fair enough. Jamuan bermula.
Pelayan bawa hidangan satu demi satu. Sup hitam, roti berbentuk tangan, salad yang bergerak sendiri. Aku tak sentuh. Lelaki tua tu bisik, "Bagus, jangan makan." Aku angguk. Tiba-tiba, seorang wanita di seberang meja makan dessert merah pekat. Lepas satu sudu, muka dia cair macam lilin. Tak ada siapa panik. Aku pejam mata. "Normal ke ni?" Jawab lelaki tua tu. Pencuci mulut selalu agresif. Tengah aku cuba hadam ayat tu, muzik berhenti. Resepsionis berdiri atas pentas. Jamuan malam ini, tradisi pemilihan penghuni tetap baru. Seluruh dewan tepuk tangan. Aku tak. Nama pertama dipanggil. Bukan aku. Aku lega awal sangat. Seorang lelaki muda bangun, nampak bingung. Dia rupanya manusia betul macam aku. Dia cuba lari. 2 pelayan tangkap. Resepsionis tanya, "Adakah anda menerima penginapan kekal?" Dia jerit, "Tak nak." Seluruh dewan serentak pandang dia. Lampu padam. Jeritan. Lampu menyala balik. Kerusi dia kosong. Atas meja cuma tinggal jam tangan. Aku telan air liur. Nama kedua dipanggil. Encik Amir. Aku berdiri perlahan. Kaki rasa macam span. Resepsionis senyum. "Adakah anda menerima tempat anda di tingkat 13? Aku pandang lelaki tua tu. Dia bisik cepat. Jawab dengan helah. Jangan ya, jangan tidak. Aku hampir nak marah. Helah apa? Semua mata tertumpu. Aku tarik nafas, lalu jawab, "Saya perlukan masa untuk baca terma dan syarat." Sunyi. 3 saat paling panjang dalam hidup aku. Kemudian satu suara ketawa dari hujung dewan. Seorang wanita tua berbaju pengantin reput berdiri. Bijak. Resepsionis nampak marah, tapi dia terpaksa tunduk. Permintaan ditangguhkan sehingga subuh. Seluruh dewan mendesis kecewa. Aku duduk semula, lutut gementar. Lelaki tua tu senyum tipis. "Bagus, kau beli masa." "Untuk apa?" Dia letak satu kunci atas meja. "Untuk cari bilik 1313 sebelum subuh. Kalau kau buka bilik tu, sumpahan tempat ni boleh diputuskan." Aku pegang kunci tu. Sejuk macam ais. "Dan kalau gagal?" Dia pandang aku tepat. "Subuh nanti, kau jadi pengerus baharu." Aku hampir tercekak udara. Muzik mula main semula. Tetamu sambung makan, tapi aku dah tak dengar apa-apa. Sebab dari hujung dewan, papan sinak keemasan mula menyala. Bilik 1313. Dan lorong ke sana perlahan-lahan terbuka sendiri. Kalau kau pernah tengok papan tanda menyala sendiri sambil tunjuk arah ke tempat yang mungkin akan membunuh kau, kau akan faham kenapa aku berdiri beku macam patung promosi pusat beli belah. Anak panah emas itu bersinar di hujung dewan, berkelip perlahan seolah-olah memanggil aku dengan penuh adab. "Mari Encik Amir, sila masuk ke perangkap maut kami." Tetamu-tetamu hantu pula sambung makan macam tiada apa berlaku. Ada yang hirup sup hitam dengan sopan, ada yang tertawa kecil sambil kepala sendiri terjatuh ke pinggan. Aku seorang je dekat situ yang rasa macam peserta rancangan reality versi neraka. Aku genggam kunci sejuk dalam tangan. Bentuk dia pelik, panjang dengan ukiran mawar berduri dan nombor 1313 terukir di hujung. Semakin lama aku pegang, semakin terasa macam kunci tu berdenyut perlahan. Ya, berdenyut. Aku dah sampai tahap tak heran pun kalau tiba-tiba kunci tu menyanyi lagu raya, aku mungkin cuma angguk. "Aku kena pergi sekarang," aku bisik pada lelaki tua tu. Dia tak pandang aku, cuma potong sekeping daging yang aku yakin bukan daging biasa. Kalau tunggu lama, lorong tu akan hilang. Kalau aku mati? Kalau mati, jangan cakap aku tak nasihat. Sangat membantu. Aku bangun perlahan. Resepsionis di pentas memerhati aku dengan senyuman yang terlalu tenang. Mata dia macam tahu sesuatu, atau mungkin dia dah tempah kerusi untuk aku dekat alam sebelah. Aku jalan ke arah lorong sambil cuba nampak yakin. Hakikatnya, kaki aku rasa macam jeli.
Sebaik aku melangkah masuk, bunyi dewan hilang terus. Muzik, suara, ketawa, semua senyap. Lorong tu sempit, panjang dan penuh lampu dinding kuning malam. Kapet merah di bawah kaki nampak lama dengan corak bunga mawar yang bila aku tenung lama-lama macam tengkorak kecil. Bau lorong ni pula campuran habuk, minyak wangi lama dan sesuatu yang hangus. Aku berjalan perlahan sambil baca apa sahaja doa yang terlintas. Kadang-kadang tersasul masuk lirik lagu iklan sebab otak dah tak stabil. Dinding kiri kanan ada portret lama. Setiap satu gambar orang-orang berpakaian formal, semua tersenyum. Tapi bila aku lalu, mata mereka ikut aku. Aku berhenti depan satu potret. Kalau korang nak tengok, tengok elok-elok. Jangan buat aku rasa special. Salah seorang dalam gambar berkedip. Aku sambung jalan. Lorong makin panjang. Serius, panjang. Secara saintifik, mustahil wujud dalam bangunan itu. Aku rasa dah jalan 15 minit, tapi pintu bernombor masih baru 1306. Tiba-tiba dari belakang aku dengar tapak kaki. Perlahan. Tok, tok, tok. Aku pusing. Tak ada sesiapa. Pusing balik, pintu 1307 terbuka sedikit. Dari celah pintu, ada mata. Satu sahaja. Besar, merah, tak berkelip. Aku percepat langkah. Tapak kaki belakang makin laju. Tok, 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 tok. Aku hampir berlari. Pintu-pintu kiri kanan mula terbuka sendiri sedikit demi sedikit. Dari celahnya keluar tangan-tangan pucat, panjang, berkukuk hitam. Ada suara berbisik. Masuklah. Kami perlukan jiran. Bilik kami ada wifi. Yang terakhir tu paling meyakinkan. Tapi aku tetap tak masuk. Akhirnya aku nampak hujung lorong. Pintu besar hitam. Nombor emas 1313. Aku sampai sambil tercungap-cungap. Pintu tu tinggi. Ukiran mawar berduri penuh di seluruh permukaan. Kunci dalam tangan aku jadi panas. Belakang aku, lorong mula berubah. Lampu padam satu demi satu menuju ke arah aku. Macam countdown. Aku terus cucuk kunci. Tak masuk. Aku cuba lagi. Masih tak. Kenapa masa kritikal semua benda susah? Aku lap tangan, cuba tenang. Kali ketiga, kunci berpusing sendiri. Klik. Pintu terbuka. Aku masuk dan terus tutup. Gelap. Sunyi. Kemudian, lampu menyala perlahan dan aku terkedu. Bilik 1313 bukan bilik hotel. Ia sebuah apartmen. Sama macam unit aku. Susun atur sama, perabot sama, malah cakam kopi atas meja sama. Aku jalan perlahan. Di dinding ada gambar aku. Banyak. Aku masa kecil. Aku masa universiti. Aku masa kerja. Semua gambar yang aku tak pernah cetak. Aku rasa nak muntah. Di tengah ruang tamu ada satu televisyen lama menyala sendiri. Skrin statik. Kemudian muncul rakaman. Aku sedang tidur di rumah aku sendiri. Secara langsung, aku undur 2 langkah. Tiba-tiba suara keluar dari belakang sofa. Akhirnya kau sampai. Aku menjerit dan pusing. Seorang lelaki duduk di situ. Pakai taksido hitam. Muka dia, muka aku. Ya, aku. Cuma lebih pucat, mata cengkung, rambut lebih kemas. Versi aku yang tidur cukup 8 jam tapi dah mati. Dia senyum sedikit. Aku tunggu lama. Aku tunjuk dia dengan jari menggegilar. Kau siapa? Dia bangun perlahan. Aku pengganti terakhir. Atau lebih tepat, aku yang gagal keluar. Jangan cakap teka-teki. Aku dah penat. Dia gelak kecil. Setiap beberapa tahun, tingkat 13 pilih seorang. Kalau berjaya buka bilik ini dan hadapi diri sendiri, sumpahan boleh tamat. Tapi tiada siapa lepas ujian akhir. Aku pandang sekeliling. Ujian akhir? Dia angkat tangan. Tiba-tiba, semua gambar di dinding terbakar sendiri. TV bertukar gelap. Lantai bergegar dan dari siling turun jam besar antik menyala. Jarum menunjukkan 5.12 pagi. Subuh pukul 6, kau ada kurang 1 jam. Untuk buat apa? Dia senyum lebih lebar. Bunuh aku
atau ambil tempat aku. Aku terdiam. Kenapa kena bunuh? Kerana aku tak akan pergi dengan rela. Fair enough. Dia tiba-tiba meluru ke arah aku. Aku sempat elak. Dia terlanggar meja sampai pecah. Aku cakap lampu meja dan hayun. Kena bahu dia. Tak jadi apa. Serius, lampu IKEA. Aku lari ke dapur. Dia kejar. Aku buka laci. Jumpa pisau. Dia tertawa. Bagus, kreatif. Kita berpusing-pusing dalam dapur macam drama aksi murah. Aku cuba tikam, dia elak. Dia cuba cekik, aku lempar periuk. Dalam kekalutan tu, aku perasan sesuatu pelik. Bayang-bayang dia tak ikut gerakan. Bayang tu berdiri diam. Aku teringat cerita lama. Makhluk tanpa jiwa kadang-kadang lemah pada bayang sendiri. Aku cakap cermin kecil atas sinki dan halakan pada dia. Bayang dia bergerak liar. Dia jerit, "Jangan!" Aha! Aku larikan diri ke ruang tamu, tarik karten besar. Cahaya merah dari luar masuk, walaupun aku tak tahu dari mana. Aku paksa dia berdiri depan cermin besar dinding. Bayang dia terpisah dari badan. Dia jerit macam besi digesil. Aku campak cermin kecil ke arah bayang. Pecah. Seluruh bilik bergegar. Versi aku tu jatuh melutut. Dia pandang aku. Senyum pahit. Bagus, kau lebih bijak. Tubuh dia mula hancur jadi abu. Sebelum hilang, dia hulur sesuatu. Sekeping foto. Aku ambil. Gambar seluruh staf hotel tahun 1986. Di tengah-tengah, lelaki tua pengurus dan resepsionis tersenyum. Tapi di belakang mereka, aku beku. Di bahagian bawah gambar tertulis, "Selamat kembali Tuan Amir." Jam besar berbunyi kuat. 5:59 pagi dan dinding bilik mula retak. Suara resepsionis bergema dari luar. Pengurus baharu diminta hadir ke lobi. Aku pandang pintu. Perlahan-lahan ia terbuka sendiri dan seluruh lorong di luar dipenuhi penghuni tingkat 13 yang sedang menunggu aku keluar sambil tunduk hormat. Kalau ada satu perkara yang aku belajar sepanjang beberapa jam paling tak masuk akal dalam hidup aku, ia adalah ini. Bila sekumpulan hantu berdiri berbaris sambil tunduk hormat pada engkau, itu bukan penghormatan, itu masalah. Besar punya masalah. Aku berdiri depan pintu bilik 1313 dengan gambar lama di tangan, jam besar berdentang macam nak umum kiamat dan seluruh lorong penuh makhluk yang tak sepatutnya wujud. Resepsionis berdiri paling depan. Gaun merah dia berkilat macam basah darah baru. Senyum dia cukup manis untuk buat aku lebih takut. "Selamat pagi, Tuan Amir," katanya sambil tunduk. Aku tengok belakang, berharap ada orang lain bernama Amir. Tak ada. Semua mata tertumpu pada aku. Aku angkat tangan perlahan. Kalau saya kata ni salah faham, tak ada siapa ketawa. Aku je yang rasa lawak tu sedih. Resepsionis melangkah ke tepi, memberi laluan. Majlis perlantikan akan bermula. Majlis apa pula? Majlis penerimaan jawatan sebagai pengurus tingkat 13. Aku terus tutup pintu semula. Masalah selesai. Sekurang-kurangnya itu yang aku fikir, sampai pintu tu cair macam lilin dan terbuka balik sendiri. Aku menarik nafas panjang. Okey, pintu ni memang anti drama. Aku keluar juga sebab pilihan aku tinggal dalam bilik yang tengah runtuh atau ikut mereka. Lorong kini berubah jadi lebih terang, mewah macam hotel sebenar. Tak ada lagi kapet lusuh, dinding bersinar, lampu kristal tergantung indah, seolah-olah tempat tu hidup semula. Dan semua penghuni memandang aku macam pekerja syarikat tengok CEO baru, penuh harapan dan sedikit ketakutan. Aku dibawa ke lobi utama. Tempat jamuan malam tadi dah berubah menjadi dewan besar dengan pentas. Banner hitam tergantung, tahniah kepada pengurus baharu. Serius, mereka siap cetak banner. Efisien betul operasi alam gaib ni. Aku dibawa ke tengah pentas. Lelaki tua pengurus lama muncul dari sisi pentas, masih pakai sut sama, masih tenang macam orang tak pernah mati terbakar. Aku ingat kau dah lenyap.
Dia senyum. Aku tak boleh pergi selagi jawatan belum diserah. Boleh tak saya tolak? Dia ketawa. Tak boleh. Expected. Dia angkat tongkat kecil, lalu seluruh dewan diam. Mulai saat ini, Amir bin... Aku angkat tangan. Tak perlu full name. Privacy please. Dia sambung macam tak dengar. Bin Abdullah dilantik sebagai pengurus tingkat 13, penjaga antara dua dunia, pelindung kontrak dan penyelia penghuni tetap. Aku rasa macam baru dapat kerja HR di syarikat paling kers dalam sejarah. Resepsionis datang bawa satu kot hitam panjang. Mereka pakaikan pada aku. Muat sempurna. Sudah tentu. Semua benda dekat sini terlalu bersedia. Kemudian satu rincin emas diletak di jari aku. Sejuk macam ais. Sebaik rincin tu masuk, seluruh badan aku rasa dicucuk elektrik. Aku nampak kilasan memori yang bukan milik aku. Kebakaran, jeritan, orang berlari di lorong hotel. Resepsionis terbakar sambil masih tersenyum. Lelaki tua terkunci dalam lift dan seorang lelaki muda berdiri di tingkat 13 sambil ketawa. Lelaki tu aku atau seseorang yang rupa aku. Aku tersedar semula sambil tercungap-cungap. Dewan tepuk tangan. Aku hampir rebah. Lelaki tua bisik. Sekarang kau nampak sedikit kebenaran. Aku tarik dia ke tepi pentas. Apa benda semua ni? Kenapa ada aku dalam gambar 1986? Dia pandang aku lama sebelum jawab. Kerana ini bukan kali pertama kau berada di sini. Aku rasa lutut longgar. Jangan buat plot twist murah. Jiwa kau pernah terikat dengan tempat ini. Setiap beberapa dekad, ia berkembali. Aku giling. Tak mungkin. Dia tunjuk rincin. Kontrak tak pernah lupa. Aku rasa nak campak rincin tu. Aku cuba tarik keluar. Tak bergerak. Sudah tentu. Majlis selesai, aku dibawa ke pejabat pengurus. Ya, pejabat. Besar, mewah, penuh fail lama, telefon putar, jam antik dan satu tingkap besar yang menunjukkan bandar Kuala Lumpur tapi dari sudut yang mustahil. Seolah-olah aku berada jauh lebih tinggi daripada bangunan sebenar. Atas meja ada papan nama, Amir General Manager. Aku duduk sambil pegang kepala. Resepsionis masuk bawa fail. Untuk tanda tangan. Tak nak. Wajib. Aku tak baca pun. Tiada siapa baca. Corporate sangat. Aku buka fail. Senarai aduan penghuni. Bilik 1308 mengadu bunyi ketukan dari siling. Bilik 1310 minta tukar jiran kerana terlalu berbau formalin. Bilik 1302 meminta lebih ramai manusia untuk hiburan hujung minggu. Aku letak semula. Aku tak layak. Resepsionis senyum. Kelayakan bukan syarat. Bagus. Lagi meyakinkan. Sedang aku cuba faham peranan baru ni, telefon atas meja berbunyi. Kring. Aku jawab perlahan. Halo? Suara dari hujung sana serak. Tuan, ada tetamu baharu di lift. Resepsionis terus tegang. Tak mungkin seawal ini. Aku berdiri. Siapa? Jawapan di hujung sana buat darah aku sejuk. Seorang perempuan mengaku dia adik tuan. Aku terus capai kod. Adik aku. Resepsionis cuba halang. Jangan turun. Itu melanggar protokol. Aku tak peduli protokol. Aku lari keluar pejabat. Lift utama terbuka. Aku masuk. Resepsionis sempat jerit. Jangan benarkan dia makan apa-apa. Pintu tertutup. Lift turun laju. 13, 12, 11 sampai lobi. Pintu terbuka dan di situ berdiri adik perempuan aku, Alia, umur 22 tahun, pakai hoodie purple, rambut kusut, muka bengang. Dia pandang aku dari atas ke bawah. Abang, kenapa lama sangat? Aku cari rumah abang dari semalam. Aku terus tarik dia masuk pejabat pengawal. Kau datang macam mana? Naik lift lah. Aku rasa nak pingsan. Kenapa datang? Dia silang tangan. Mak suruh tengok abang sebab abang tak jawab call dan aku jumpa surat ni dekat rumah abang.
Dia hentak kad jemputan hitam. Jamuan tengah malam, +1 allowed. Aku memandang kad tu. Ada tulisan tambahan, "Selamat datang kembali, Alia." Aku pandang dia perlahan. "Kau jangan makan apa-apa. Jangan sentuh siapa. Jangan jawab kalau orang tanya kau nak tinggal sini." Dia angkat kening. "Abang join cult ke?" "Kalau cult, aku dah resign." Tiba-tiba seluruh bangunan bergegar. Lampu berkelip-kelip. Lift terbuka sendiri. Resepsionis muncul. Muka dia tak lagi manis. Kehadiran tidak berdaftar dilarang. Alia pandang dia. "Siapa ni? Cosplayer hotel?" Aku hampir ketawa. Resepsionis marah ke depan. Dia mesti diproses. Aku berdiri depan Alia. Tak. Seluruh lobi jadi gelap. Bila lampu menyala semula, semua penghuni tingkat 13 dah muncul mengelilingi kami. Resepsionis bersuara, dingin. "Kalau begitu, 2 jiwa untuk 1 kontrak." Aku genggam tangan Alia. Dia bisik, "Abang, aku rasa ni bukan prank." "Ya, lambat sikit tapi bagus kau sedar." Resepsionis angkat tangan. Dan dari siling, ribuan mawar hitam mula gugur seperti hujan. Lelaki tua muncul di belakang mereka dan berjerit, "Bawa dia ke ruang bawah tanah, cepat!" Aku tak tunggu. Aku tarik Alia lari ke arah pintu servis di belakang kaunter. Kami terjunjung masuk tepat sebelum seluruh lobi meletup dengan cahaya merah. Pintu tertutup sendiri. Gelap. Alia tercungap. "Abang, apa sebenarnya tempat ni?" Aku pandang tangga batu menurun jauh ke bawah. Lalu jawab dengan jujur, "Tempat kerja baru aku." Dan dari bawah tangga, satu suara kanak-kanak ketawa perlahan. Kalau ada satu benda yang aku tak pernah bayangkan akan aku buat dalam hidup, ia adalah berlari masuk ke ruang bawah tanah berhantu bersama adik sendiri sambil dikejar resepsionis hantu dan sekumpulan penghuni hotel mati yang sangat berdisiplin. Tapi itulah realiti aku pada pagi yang sepatutnya aku cuma minum kopi dan sambung kerja edit video. Sebaliknya, aku sekarang berdiri atas tangga batu sempit, pegang tangan Alia dengan gelap pekat di bawah dan bunyi ketukan dari pintu atas yang semakin kuat. Alia tarik tangan aku. "Abang, tolong cakap semua ni ada kamera tersembunyi." "Ada, tapi produser dia syaitan." Dia tak gelak. "Fair." Tangga tu berlingkar turun tanpa nampak hujung. Dinding kiri kanan basah, berlumut dan suhu makin sejuk setiap langkah. Bau dia macam campuran tanah lembab, karat dan stor lama yang dah 3 generasi tak buka. Setiap kali kaki kami pijak anak tangga, bunyi gema balik 2 kali, macam ada orang lain menapak serentak di belakang. Aku tak toleh. Aku dah belajar. Dalam tempat macam ni, rasa ingin tahu tu punca kematian. Tapi Alia jenis orang yang kalau nampak pintu bertulis dilarang masuk, dia akan buka untuk tengok apa jadi. Dia toleh. "Abang, ada budak kecil ikut kita." Aku terus pecut. "Jangan layan." Dia ikut laju. Dia pegang belon. "Lagi jangan layan." Suara ketawa budak tu bergema di tangga. Tinggi, nyaring dan salah, macam rakaman audio diputar songsang. Kami turun lagi, sampai akhirnya nampak lantai bawah. Sebuah ruang besar macam bangka lama. Siling rendah, tiang konkrit tebal dan deretan pintu besi rakat di kiri kanan. Lampu kecemasan merah malap memberi cahaya cukup-cukup untuk nampak benda yang kita tak nak nampak. Di tengah ruang ada simbol pelik dilukis atas lantai dengan cat hitam. Atau mungkin bukan cat. Aku tak mau fikir. Alia melepaskan tangan aku. "Abang, tempat ni macam level akhir game." "Ya, bezanya sini tak ada respawn." Kami bergerak perlahan. Dari atas masih kedengaran bunyi hentakan. Resepsionis dan geng dia nampaknya cuba pecahkan pintu. Bagus, sekurang-kurangnya mereka tak boleh teleport
teleport sesuka hati. Harapan kecil, tapi kita ambil saja. Tiba-tiba, satu pintu besi di kanan terbuka sendiri. Aku terus angkat tangan macam nak bergaduh. Keluar lelaki tua pengurus lama. Masih tenang. Serius, aku tak pernah nampak dia panik walaupun dunia runtuh. Cepat, masuk. Alia pandang aku. Abang ni memang ada ramai kawan pelik ya. Kebanyakannya dah mati. Kami ikut dia masuk bilik kecil yang rupanya pejabat penyelenggaraan lama. Penuh rak fail, alat teknikal dan blueprint bangunan. Lelaki tua tu kunci pintu dan tarik satu tuil, serta merta dinding rak fail bergerak tutup laluan. Rahsia dalam rahsia. Standard. Aku tak ada masa panjang, dia kata. Mereka dah tahu kau cuba melanggar kontrak. Aku bersandar ke meja. Kontrak apa sebenarnya? Dia buka satu fail tebal, keluarkan dokumen hangus separuh. Hotel Mawar Indah terbakar tahun 1986. Tapi itu bukan kemalangan. Ia ritual. Alia terus bersuara. Aku tahu, confirm ada cult. Aku tengok dia. Kenapa kau nampak excited? Sebab teori aku betul. Lelaki tua tu sambung. Pemilik hotel buat perjanjian untuk kekayaan dan pengaruh. Sebagai balasan, setiap beberapa tahun, satu jiwa akan dilantik menjaga portal antara dunia hidup dan mati. Tingkat 13 adalah pusatnya. Aku tunjuk diri aku. Dan aku? Dia pandang tepat ke mata aku. Keturunan asal ritual itu menggunakan tubuh keturunannya untuk terus kembali. Aku diam. Alia diam. Kemudian dia perlahan-lahan berpaling pada aku. Abang, kita ada keturunan villainnya. Apparently. Aku rasa nak marah tapi penat. Jadi aku ni siapa? Reinkarnasi penjahat. Sebahagian, kata lelaki tua. Tapi kau juga peluang untuk tamatkan semuanya. Dia keluarkan satu kunci lagi. Besar, hitam dengan simbol pelik. Di bawah ruang ini ada bilik enjin asal lift. Kalau dimusnahkan, tingkat 13 akan runtuh. Kenapa tak buat dari dulu? Kerana hanya pengurus semasa boleh buka pintunya. Bagus, lagi tanggungjawab. Tiba-tiba, seluruh bilik bergegar. Lampu merah berkelip liar. Suara resepsionis bergema dari luar. Amir, serahkan gadis itu. Kami hanya perlukan satu. Alia pegang lengan aku. Aku jawab kuat. Jangan layan. Suara dia jadi dingin. Kalau begitu, kami ambil semua. Dinding pejabat retak. Lelaki tua tu tolak kami ke pintu belakang. Cepat, pergi. Laluan servis terus ke enjin lift. Kami lari ikut lorong sempit belakang pejabat. Gelap, paip lama, wap panas keluar sesekali. Bunyi langkah bergema di belakang. Mereka dah masuk. Aku pegang kunci hitam erat. Lorong berakhir di pintu besi gergasi. Tulis, engine core. Aku cucuk kunci. Pintu terbuka. Dan aku terus menyesal. Dalam bilik tu bukan enjin biasa. Ia sebuah ruang besar bulat dengan struktur mekanikal bercampur organik. Kabel tebal macam urat bersambung ke dinding. Gia gergasi berputar perlahan. Di tengah tergantung satu lift lama diselaputi daging hidup yang berdenyut. Ya, daging. Alia pegang mulut. Abang, lift ni bernafas. Aku tengok betul-betul. Dia memang bernafas. Setiap naik turun, seluruh ruang bergetar. Aku rasa semua sarapan yang tak aku makan pun nak keluar. Di bawah lift, ada konsol lama dengan slot kunci. Aku hampir sampai ke sana bila resepsionis muncul di platform atas. Di belakang dia, seluruh penghuni tingkat 13. Amir, ini rumah kau. Aku jerit balik. Rumah aku ada bil elektrik, bukan daging di lift. Dia angkat tangan. Penghuni mula turun. Alia
capai paip besi. Abang, aku cover. Aku pandang dia. Kau tak tahu lawan hantu. Dia angkat paip. Mereka tak tahu aku panas barang. Fair. Aku lari ke konsol, cucuk kunci hitam. Sistem hidup. Skrin lama menyala. Pilihan muncul. Transfer control. Terminate system. Aku nak tekan terminate. Tiba-tiba tangan aku dihantam. Versi aku yang pucat muncul semula. Separuh tubuh dia terbakar. Jangan. Aku pandang dia. Kau belum habis. Dia ketawa pahit. Kalau sistem mati, semua yang terikat di sini lenyap, termasuk aku, termasuk dia. Dia tunjuk lelaki tua pengurus. Aku teragak. Di belakang, Alia tengah pukul penghuni dengan paip macam pahlawan. Resepsionis turun perlahan. Pilih, Amir. Selamatkan mereka atau dunia luar. Jam digital di konsol mula countdown. 00:59. Aku pandang pilihan. Jari menggigil. Dan untuk pertama kali sejak semua ni bermula, aku benar-benar tak tahu keputusan mana paling betul. Lalu, dari speaker lift yang berdenyut itu, suara mak aku berkedengaran. Amir, jangan lupa beli bawang balik. Aku beku. Alia pun berhenti. Resepsionis tersenyum. Lihat, dunia luar sudah hampir disentuh. Countdown turun ke 00:30 dan lift di tengah ruang mula membuka perlahan, memperlihatkan lorong rumah keluarga kami di kampung. Kalau ada orang kata hidup ni tentang pilihan, aku rasa dia tak pernah kena suruh pilih antara musnahkan portal hantu atau biarkan mak sendiri berpotensi diseret masuk ke lift bernahas. Sebab saat lorong rumah keluarga kami muncul dalam pintu lift berdaging tu, seluruh otak aku terus blank. Aku nampak betul-betul ruang tamu rumah kami di kampung. Sofa bunga coklat, almari kaca penuh pinggan tak pernah guna, kipas siling yang berbunyi setiap 5 minit, dan televisyen yang sentiasa pasang drama walaupun tak ada orang tengok. Itu rumah kami. Rumah sebenar. Dan dari hujung lorong rumah, aku dengar suara mak. Amir, Alia, kamu balik ke? Alia terus menjerit. Mak, jangan dekat lift. Suara dia bergema ke lorong rumah. Tapi mak kami tak jawab. Sebaliknya, satu bayang bergerak mendekati pintu lift dari dalam rumah. Resepsionis ketawa kelahan. Portal semakin stabil. Tidak lama lagi dunia luar akan bersatu dengan tingkat 13. Aku gigit gigi. Kenapa rumah aku? Kerana kontrak mengikut darah. Aku dah benci ayat tu. Countdown di konsol terus turun. 00:24. Alia melompat turun dari platform atas. Masih pegang paip besi. Rambut kusut, muka penuh habuk. Abang, cepat pilih. Senang cakap. Versi aku yang terbakar berdiri sebelah konsol. Kalau tekan terminate, semua portal tertutup, tapi semua jiwa di sini lenyap. Resepsionis tambah dengan senyum sinis. Kalau transfer control, kau kekal jadi pengurus. Portal selamat, keluarga kau tidak disentuh. Buat masa ini. Buat masa ini, kontrak sentiasa perlukan imbangan. Maksudnya, satu hari nanti keluarga aku juga jadi sasaran. Aku pandang skrin. 00:17. Tangan aku menggigil atas dua pilihan. Alia letak tangan atas bahu aku. Abang, kalau mak tahu kita teragak-agak sebab hantu, dia sendiri akan rotan kita. Valid point. Tiba-tiba dari dalam portal rumah, mak muncul. Ya, mak. Pakai kain batik, tudung sengit sikit, pegang sudip. Dia berdiri depan lift, muka hairan. Kenapa rumah kita ada lift? Aku terus menjerit. Mak, jangan masuk lift. Mak sekuat mata. Amir? Alia? Resepsionis senyum makin lebar. Sentuhan terakhir. Salah seorang penghuni cuba meluru ke arah portal. Alia terus hayun paip besi. Kau duduk. Aku buat keputusan. Aku tekan terminate system. Resepsionis menjerit.
Versi aku yang terbakar tutup mata. Seluruh ruang terus bergegar macam gempa. Siren lama berbunyi. Lampu merah bertukar putih. Skrin tulis, System termination initiated. Countdown reset ke 300. Aku tarik Alia. Lari! Resepsionis meluru ke arah aku dengan wajah berubah ngeri. Kulit dia merekah, mata hitam meleleh, mulut terbuka terlalu luas. Aku tak akan lepaskan kau. Sebelum dia sampai, lelaki tua pengurus melompat antara kami. Pergi! Dia tolak resepsionis ke belakang. Aku dan Alia lari ke arah foto rumah. Ya, kami lari masuk lift berdaging menuju rumah sendiri. Dalam hidup aku, tak pernah fikir itu akan jadi ayat sebenar. Belakang kami, gia pecah, kabel tercabut, dinding runtuh, penghuni tingkat 13 menjerit satu demi satu. Tubuh mereka bertukar asap. Aku sempat toleh. Lelaki tua pandang aku dan angguk sekali. Kemudian, dia hilang di telan cahaya. Kami terjun masuk portal tepat sebelum lift tertutup. Dan kami jatuh atas lantai rumah. Betul-betul depan sofa. Mak berdiri dengan sudip di tangan. Diam. Pandang kami. Alia terbaring. Aku tercungap. Dan di belakang kami, pintu lift berdaging hilang macam tak pernah wujud. Sunyi. 5 saat. 10 saat. Akhirnya, Mak bersuara. Kenapa kamu dua orang masuk rumah macam pencuri? Aku terus bangun. Mak, kami baru selamatkan dunia. Mak angkat bending. Dan bawang? Aku lupa. Sudip terangkat. Aku terus lari ke dapur. Alia tertawa sambil masih terbaring. Aku fikir semuanya tamat. Aku betul-betul fikir begitu. Tapi malam itu, selepas semuanya tenang, selepas kami cuba jelaskan pada Mak separuh cerita yang dia anggap mimpi demam, aku duduk di beranda rumah dengan kepala serabut. Angin malam sejuk, bunyi cengkerik biasa. Untuk pertama kali dalam beberapa hari, aku rasa aman. Sampai telefon aku berbunyi. Nombor tak dikenali. Aku stare lama. Alia dari belakang jerit. Jangan angkat! Aku tak angkat. Telefon berhenti. Masuk voicemail sendiri. Aku buka. Suara resepsionis. Tenang. Jelas. Kontrak utama dibatalkan. Tetapi pintu tidak pernah benar-benar tertutup. Kami akan jumpa lagi, Tuan Amir. Aku campak telefon. Alia ambil. Abang, ada gambar masuk. Aku tengok. Satu foto hitam putih. Hotel Mawar Indah. Masih berdiri megah. Tarikh di bawah 28 April 2026. Hari ini aku terus buka berita online. Tak ada hotel tu. Tak pernah ada. Alia bisik. Abang, kalau ia musnah, kenapa masih ada? Aku tak sempat jawab. Sebab dari jauh, hujung jalan kampung kami, sebuah lift alama berdiri sendirian di tepi pokok rambutan. Pintunya terbuka. Lampu dalam menyala. Dan dari dalam, terdengar bunyi dentingan. Ting! Mak dari dapur menjerit. Kalau kamu tak pergi beli bawang sekarang, aku hantuk dua-dua dalam lift tu. Aku pandang lift. Lift pandang aku balik. Dan jujur, aku tak pasti mana satu lebih menakutkan malam tu. Kalau kau fikir selepas menyelamatkan dunia daripada hotel berhantu, seseorang patut diberi cuti seminggu, urutan spa dan sekurang-kurangnya teh tarik bercuma, kau silap. Sebab realitinya, aku masih kena beli bawang walaupun baru sahaja melarikan diri dari dimensi seram. Itu namanya tanggungjawab keluarga. Hantu boleh tunggu, tapi sambal tak boleh. Jadi di situlah aku berdiri, depan rumah kampung dengan dompet di tangan dan trauma di bahu, memandang sebuah lift lama yang muncul di tepi pokok rambutan macam promosi developer paling kers dalam sejarah. Lift tu sama, pintu besi karat, panel nombor merah dan bunyi motor macam orang batuk berkahak. Alia berdiri sebelah aku sambil pegang telefon. Kita nak buat apa? Aku pandang dia. Secara teknikal,
kita kena beli bawang. Secara praktikal, kita elak lift tu. Tepat masa aku habis cakap, satu notis kertas keluar dari celah pintu lift, jatuh perlahan atas tanah. Aku ambil. Tulisannya sama macam sebelum ni. Perkhidmatan disambung. Lokasi sementara, Kampung Bunut. Pengurusan baharu diperlukan. Aku tarik nafas panjang. Tak habis lagi rupanya. Alia baca bahagian bawah. Pakej keluarga tersedia. Kami serentak koyakkan kertas tu. Dari dalam lift terdengar ketawa kecil. Aku rasa tekanan darah aku naik. Mak keluar rumah dengan tangan di pinggang. "Kamu dua orang tak pergi lagi?" Aku tunjuk lift. "Mak nampak tak benda tu?" Mak squint mata. "Nampak macam lift." Aku tunggu reaksi seram. Tak ada. Bagus, senang angkut barang pasar. Lalu dia terus berjalan ke arah lift. Aku dan Alia menjerit serentak, "Mak, jangan!" Tapi Mak dah tekan butang. Pintu lift terbuka. Dalam tu bukan ruang biasa. Ia memaparkan pasar malam penuh lampu warna-warni. Siap bunyi orang jual burger. Mak tengok kami. "Nampak? Mudah." Dia masuk. Pintu tertutup. Aku terus terjun ke arah lift. Terlambat. Paparan nombor naik. 1, 2, 3. Padahal lift tu berdiri atas tanah. Aku pusing pada Alia. "Kita ikut." Dia angguk. Kali ni kalau jumpa resepsionis tu, aku baling bawang. Kami masuk lift sebaik pintu terbuka semula. Dalam panel cuma ada 3 pilihan. Pasar, pentadbiran, pulang. Aku tekan pasar. Lift bergerak. Serta merta bau sate masuk. Pintu terbuka dan kami keluar ke satu pasar malam yang tak normal. Memang ada gerai, lampu, orang ramai, tapi semua pelanggan berpakaian pelik. Ada yang kepala sengit, ada yang bayang tak sama arah, ada yang tangan 3. Penjual pula senyum terlalu lebar. Banner atas pintu masuk tertulis, "Selamat berbelanja." Aku pegang kepala. Kenapa semua benda gaib suka branding? Alia dah jalan depan. "Cari mak dulu." Kami menyusuri gerai-gerai. Ada jual kuih akuk terapung, sate hitam berasap biru, air balang berisi sesuatu yang bergerak sendiri. Seorang pakcik hulur sampel. "Rasa tak? Jus memori." Aku jalan laju. Tak. Kemudian kami jumpa mak, tengah tawar-menawar dengan seorang nenek berkebaya. "Bawang ni mahal sangat." Aku terus tarik mak. "Mak, kita kena balik." Mak pandang aku pelik. "Kenapa?" "Baru jumpa ikan segar." Aku tengok tong ais. Ikan tu semua berkelip. "Tak segar, itu supernatural." Nenek penjual jeling aku. "Kurang ajar." Bisik Alia. "Abang, belakang." Aku pusing. Di tengah pasar, pentas besar dengan lampu sorot. Resepsionis berdiri atasnya. Masih gaun merah, masih menyeramkan. Dia pegang mikrofon. "Selamat datang ke pembukaan semula operasi dan terima kasih kepada tetamu kehormat kita, Tuan Amir." Seluruh pasar tepuk tangan. Aku nak pindah negara. Resepsionis sambung. "Tanpa beliau, portal ini tak akan stabil." Aku jerit. "Aku terminate sistem." Dia senyum. "Ya, sistem lama, tetapi kontrak asal masih hidup." Di belakang pentas, kain terbuka. Muncul model mini bangunan hotel dengan akar hitam menjalar keluar ke seluruh kampung. Alia pegang lengan aku. "Abang, dia tengah sambungkan tempat ni dengan kampung kita." Resepsionis angkat tangan. "Dan pusat baharu akan dibina di sini." Mak akhirnya faham situasi. Dia letak beg bawang. "Jadi semua ni nak ambil kampung aku?" Resepsionis senyum. "Secara teknikal." Mak baling bawang sebiji tepat kena muka dia. Aku bangga. Resepsionis terundur. Kulit muka dia melecek macam kena asid. Aku dan Alia serentak. "Bawang?" Mak ambil lagi sebiji. "Bawang kampung, organik." Aku teringat sesuatu. Dalam banyak budaya, bawang digunakan untuk halau gangguan. Aku pandang sekeliling. Gerai bawang, banyak. Aku jerit, "Ambil semua bawang." Kami 3 serbu gerai, campak bawang macam grenade. Setiap kali kena penghuni pasar, mereka menjerit dan bertukar asap.
Chaos. Mak ketawa macam general perang. Alia dual-wheeled bawang. Aku baling sekampit. Resepsionis marah besar. Dia buka portal hitam di belakang. Dari dalam keluar lift lama, lebih besar, lebih gelap, versi terakhir. Dia jerit, "Masuk atau kampung ini lenyap." Aku pandang Mak. Mak pandang aku. Lalu dia hulur 3 biji bawang. "Kalau masuk, baling terus." Nasihat terbaik hidup aku. Kami 3 meluru ke lift gergasi tu sebelum portal tu tertutup. Resepsionis ikut masuk. Pintu tertutup. Lift bergerak laju turun ke bawah. Panel angka tak masuk akal. 13, kosong, negatif 13, infinity. Aku pegang bawang erat. Resepsionis berdiri depan kami sambil senyum ngeri. "Selamat datang ke destinasi akhir." Pintu lift terbuka dan di luar sebuah bandar penuh ribuan lift berdiri tegak sampai ke langit. Semuanya bergerak sendiri tanpa bangunan. Kalau aku tulis dalam resume bahawa aku pernah melawat bandar dimensi lain yang dipenuhi ribuan lift tanpa bangunan, aku rasa HR mana-mana syarikat pun akan tutup fail aku dan panggil keselamatan. Tapi itulah hakikat di depan mata. Sebaik pintu lift terbuka, aku, Alia dan Mak melangkah keluar ke satu pemandangan yang membuatkan seluruh logik manusia aku menyerah kalah. Bayangkan sebuah bandar tanpa jalan biasa, tanpa rumah, tanpa kereta. Yang ada cuma lift, beratus, beribu, mungkin berjuta. Ada lift kecil, lift mewah, lift hospital, lift kaca, lift besi, lift kayu antik. Semua berdiri sendiri di atas tanah hitam berkilat, tersusun seperti bangunan menegak, tapi tiada struktur menghubungkan mereka. Ada yang naik turun tanpa sebab, ada yang terbuka menutup sendiri, dan setiap satu mengeluarkan bunyi dentingan yang bergema seperti loceng tak berpenghujung. Ting, ting, ting. Serentak. Aku rasa macam otak aku tengah dibasuh dengan bunyi lift. Langit di atas pula bukan langit. Ia seperti siling besar dari cermin gelap, memantulkan semua lift di bawah sehingga nampak macam dunia ini berlipat-lipat tanpa penghujung. Sesekali kelihatan bayang manusia jatuh dari atas tapi tak pernah sampai ke bawah. Mereka cuma terus jatuh. Alia berdiri sebelah aku sambil pegang sekampit bawang. "Abang, kalau aku cerita ni dekat orang, aku akan masuk ward. Kalau kita keluar hidup-hidup, aku teman kau." Mak pula paling tenang. Dia adjust tudung dan pandang sekeliling. Tak ada pasah. Aku hormat betul dengan keutamaan hidup Mak. Resepsionis keluar dari lift belakang kami. Kali ini jauh lebih berubah. Tubuh dia makin tinggi, gaun merah dia bertukar hitam, rambut terurai panjang dan suara dia bergema dari semua arah. "Selamat datang ke Nexus." Aku pandang dia. Boleh tak semua tempat gaib guna nama yang kurang corporate? Dia tak layan. Nexus ialah pusat semua lift antara dunia. Dari sini semua perjalanan dikawal dan kini ia akan ada penguasa baharu. Aku tunjuk diri sendiri. "Bukan aku." Dia senyum. Kita lihat. Tanah bergetar. Di tengah bandar lift raksasa muncul dari bawah tanah. Tinggi seperti menara, bersalut emas hitam, pintunya penuh simbol pelik. Di atasnya tertera angka merah menyala. Infinity. Aku terus tak suka. Resepsionis tunjuk ke arah menara lift itu. "Naik ke puncak, ambil tempatmu. Kalau tak, dunia asalmu akan perlahan-lahan digantikan. Setiap rumah akan ada lift, setiap jalan jadi koridor, setiap jiwa penghuni." Mak bersuara dulu. "Memang taklah." Dan dia baling bawang. Bawang tu kena dahi resepsionis. Dia menjerit macam speaker rosak. Aku rasa bawang ni patut dipatenkan. Resepsionis meluru ke arah kami. Aku tarik Alia dan Mak lari. Seluruh bandar lift hidup serentak. Pintu terbuka menutup macam gigi besar. Sesetengah lift cuba menarik kami masuk dengan sedutan angin kuat. Kami lari celah-celah lift macam main maze tahap neraka. Alia jerit, "Abang, sebelah kanan." Kami masuk satu lorong sempit antara lift hospital dan lift hotel. Dari celah kiri, satu tangan panjang cuba capai aku. Aku terus sumbat bawang dalam genggaman dia. Jeritan. Tangan lenyap. Mak pula sempat curi troli pembersih dari lift servis. "Naik!" Aku dan Alia pandang. "Mak, ini bukan masa." "Naik!"
Aku dan Alia naik troli. Mak tolak laju macam drift. Troli meluncur atas permukaan hitam bandar tu. Aku tak tahu fizik mana yang membenarkan, tapi waktu itu aku dah tak peduli. Resepsionis kejar dari udara. Ya, dia terbang sekarang. Hebat. Di depan kami, lift Infinity makin dekat. Tiba-tiba, sebuah lift kaca jatuh dari langit dan hempas depan kami. Pintu terbuka. Lelaki tua pengurus muncul. Aku hampir terjatuh. Kau masih hidup? Dia tarik topi. Separuh. Good enough. Cepat, masuk. Kami terjunjam dalam lift kaca. Pintu tertutup. Resepsionis hantam dinding luar sambil menjerit. Lift meluncur terus ke atas, naik menembusi bandar lift. Di dalam, lelaki tua cepat-cepat tekan panel pelik. Dengar sini, Nexus ada satu teras. Kalau musnahkan teras, semua sistem runtuh. Aku dah letih dengan semua sistem. Mana teras? Dia tunjuk ke atas, di puncak lift Infinity. Kenapa semua benda penting letak dekat tempat susah? Supaya tak semua orang boleh capai. Alia silang tangan. Security by inconvenience. Aku bangga dia masih boleh berfikir begitu. Lift kaca berhenti di platform tinggi. Dari sini kami boleh nampak seluruh bandar. Dan di puncak menara Infinity, ada satu bilik terbuka. Di tengahnya, cahaya merah berputar. Itulah teras. Kami berlari ke arah bilik. Resepsionis muncul semula, kali ini dengan seluruh bandar lift bergegar di bawah. Cukup! Dia angkat tangan. Tanah di bawah kami pecah. Mak hampir jatuh. Aku tarik dia. Alia cambak bawang terakhir. Resepsionis tangkis. Alamak. Lelaki tua serahkan aku sesuatu. Cincin emas di jariku menyala. Gabungkan ini dengan teras. Apa jadi? Dia senyum sedih. Kau akan bebas. Aku tak sempat tanya lanjut. Resepsionis menyerang. Aku melompat ke arah teras. Dia cuba halang. Aku tumbuk dengan tangan bercincin. Kena tepat di dada dia. Cincin meletup cahaya putih. Resepsionis menjerit. Aku tekan cincin ke dalam teras merah. Seluruh dunia senyap. Kemudian retakan muncul. Cahaya pecah keluar. Bandar lift mula runtuh. Lelaki tua jerit. Semua pegang sesuatu. Aku capai Alia. Alia capai Mak. Mak capai... Entah macam mana, seikat daun sop. Priority. Teras meledak dan semuanya ditelan cahaya. Saat terakhir aku nampak ialah resepsionis tersenyum pelik dan di bibir dia satu ayat. Pusingan belum tamat. Lepas itu, gelap total. Aku bangun dengan rasa macam baru kena gilis lori sambil tidur atas tilam batu. Kepala berdenyut, telinga berdengung dan badan pula rasa tak pasti sama ada masih manusia atau dah jadi file corrupted. Perlahan-lahan aku buka mata dan nampak shilling rumah kampung aku. Shilling kayu biasa, ada kesan lembab sikit dekat sudut, kipas lama berpusing malas dan bunyi cengkerik di luar macam tak pernah ambil cuti. Aku terbaring diam beberapa saat, cuba yakinkan diri bahawa semua yang berlaku sebelum ni hanyalah mimpi paling panjang dan paling mahal produksi dalam sejarah hidup aku. Tapi bila aku pusing kepala ke kanan, aku nampak Alia tidur atas lantai dengan selimut separuh jatuh dan Mak pula sedang duduk di kerusi sambil makan roti sambil tengok aku macam aku baru balik dari pusat rawatan mental. Mak pandang aku. Bangun dah. Bawang habis. Aku diam. Aku tunggu glitch reality. Tak jadi. Alia tiba-tiba bangun, terus duduk tegak. Abang, kita hidup ke? Aku tengok tangan aku. Ada kesan cincin. Aku angkat. Masih ada. Aku terus tarik nafas dalam. Ya, kita hidup. Mak sambung kunyah roti. Bagus. Lepas ni pergi beli bawang lagi. Aku nak gelak tapi keluar bunyi lemah je. Semua nampak normal. Terlalu normal. Tapi kau tahu bila kau dah lalui benda gila, normal tu jadi benda paling mencurigakan. Hari tu berlalu macam biasa. Orang kampung datang tanya kenapa kami tidur macam kena pukau. Aku jawab jatuh tangga. Alia kata kena serang ayam. Mak kata kami terlalu banyak drama. Semua orang angguk. Selesai. Tapi dalam kepala aku, satu benda je tak selesai. Lift. Sebab aku boleh rasa cincin tu masih panas sikit. Malamnya bila semua orang dah tidur, aku keluar beranda. Angin sejuk.
Pokok rambutan bergerak perlahan dan di hujung jalan kampung itu, lift itu masih ada. Masih berdiri, masih terang dan kali ni ada nombor baru di panelnya. Aku terus duduk atas tangga. Tak habis lagi rupanya. Alia muncul dari belakang. "Abang nampak juga kan?" Aku angguk. Mak pula muncul paling last pegang gelas air. Kalau dia datang lagi, kita baling bawang lagi. Aku pandang mereka berdua. Aku rasa ini bukan lagi masalah baling bawang. Kami bertiga berdiri diam lama. Kemudian pintu lift terbuka sendiri. Kali ini tak ada bunyi dentingan, tak ada bunyi pelik. Cuma satu suara dari dalam. Tenang, kenal, Amir. Aku beku. Suara itu, suara aku sendiri. Alia genggam tangan aku. "Abang, jangan." Mak letak gelas. Apa lagi dia nak? Aku melangkah ke depan perlahan-lahan. Dalam lift, gelap. Tapi ada bayang seseorang. Aku masuk. Alia cuba ikut, tapi aku tahan. Kalau aku tak keluar, jangan masuk. Mak terus baling sudip. "Keluar cepat." Aku senyum sikit. "Kalau aku tak balik, jangan jual rumah ni." Mak terus jawab, "Memang tak akan." Fair. Pintu lift tertutup. Lift bergerak, tapi kali ini tak naik, tak turun. Dia bergerak ke dalam, macam masuk ke dalam diri sendiri. Lampu berkelip perlahan dan satu suara muncul dari semua arah. "Selamat kembali, pengurus." Aku jawab perlahan. "Aku dah terminate sistem tu." Suara itu ketawa kecil. "Tidak, kau hanya menukar pemilik." Dinding lift berubah. Aku nampak semua versi aku. Amir di hotel, Amir di tingkat 13, Amir yang terbakar, Amir yang senyum dalam gambar lama. Semua berdiri mengelilingi aku. Dan di tengah-tengah mereka, resepsionis masih senyum. Kontrak tidak boleh dimatikan. Ia hanya berpindah. Aku tarik nafas. "Jadi apa aku sekarang?" Dia jawab lembut. "Pintu." Aku diam. Lift berhenti. Pintu terbuka. Dan aku nampak sesuatu yang buat aku paling sunyi dalam hidup. Rumah aku. Tapi bukan rumah kampung. Bukan bandar. Bukan Nexus. Rumah aku dalam semua dimensi. Bersambung tak berhenti-henti. Setiap pintu ada lift. Setiap lift ada aku. Dan setiap aku sedang menunggu giliran. Suara resepsionis datang lagi. "Selamat datang ke tugas sebenar." Aku pandang semua versi aku. Aku tanya soalan terakhir. Kalau aku tolak, dia senyum. Tak ada tolak. Tiba-tiba tangan aku sendiri dari versi lain pegang bahu aku. Dan dalam satu saat, semua versi aku bercakap serentak. "Welcome back." Lift mula tutup. Tapi sebelum gelap penuh, aku sempat dengar suara mak dari jauh macam radio rosak. "Amir, bawang dah habis." Dan Alia jerit, "Abang, jangan lupa hutang roti canai." Aku sempat gelak sikit. Lepas tu, gelap. Dan bunyi lift yang sama berulang semula. Ting, ting, ting. Tak berhenti. Tak pernah berhenti.